Okay, salam sejahtera kepada semua. Video kita kali ini saya akan berbincang dan berkongsi dengan kawan-kawan semua bagaimana untuk kita copy website orang lain. Okey. Tetapi untuk langkah keselamatan, sebelum anda copy, sebaik-baiknya minta kebenaran dahulu. Jika anda mendapat kebenaran daripada tuan punya website tersebut, maka anda bolehlah copy. Okey. Tapi di sini saya ajarkan bagaimana cara untuk kita copy website orang. Okey. Anda boleh copy website saya sebab saya dah beri kebenaran awal. Contoh dia. Teknik pertama untuk copy website orang lain, pertama sekali anda kena tahu URL website tersebut. Okey. Contohnya anda ingin copy website bahasa Inggeris saya ni, husnek.ws. Okey. Anda ingin copy semua sekali ni. Alright. Jika anda ingin copy website ini, anda perlu ambil URL dia dulu. Okey. Simpan URL tersebut, pergi ke NView dan klik di file Open Web Location. Saya ulang, pergi dekat file Open Web Location. Klik di sini, masukkan URL, anda perlu type ataupun anda boleh paste saja macam saya buat tadi, dan klik create. Di sini telah ada satu website .ws. Okey. Dan di sini semua yang di dalam ini anda boleh ubah sekarang. Okey. Anda nak ubah logo dia ke, anda nak ubah perkataan dia, anda nak tulis nama anda, ni anda nak tukar jadi nama anda, boleh tukarlah. Okey. Anda nak tukar kepada, contoh macam saya nak tukar kepada Mazlan Abbas, Principle of Husnek. Ini mungkin anda boleh tukar. Semua sekali dalam ni anda boleh tukar dengan ilmu pengetahuan yang saya telah kongsikan. Jika anda ingin tukar image ni, double klik di image ini, masukkan URL image anda sendiri. Ingat saya dah ajar bagaimana untuk menulis URL anda sendiri. Inilah kegunaan jika anda tahu menulis URL. Okey, anda boleh tulis kepada URL logo anda sendiri. Contoh dia, lihat sini, register your domain and web hosting. Jika anda ingin ubah, double klik di sini. Lihat, keluar link property. Dalam kes ini mungkin anda boleh tukar nama Nur Asia 81 kepada username anda. Okey. Dan ini anda boleh lakukan untuk kesemuanya. Okey. Dan ini adalah cara untuk copy website orang lain. Dan jangan lupa selepas selesai anda savekan website ini. Yang panjang-panjang ni pastikan tak ada ya. Anda kena delete sebab file name saya suruh pendek dan ringkas. Contoh mungkin anda nak namakan ENG, boleh juga. Dan anda savekan. Okey. Dan apabila anda upload, anda pun dah tahu cara nak tulis URL, maka website ini akan menjadi milik anda. Saya bagi contoh lagi sekali. Katalah saya nak copy website Google katakan. Tapi jangan pandai-pandai copy website company besar-besar, nanti kan anda habiskan masa dan duit untuk bayar saman je. www.google.com. Saya tunjukkan di sini adalah untuk pelajaran. Website Google telah keluar. Anda nak tukar dalam ni pun boleh. Bahasa Malaysia ni anda nak tukar bahasa Jawa ataupun /Banjar kata. Lihat, anda dah boleh tukar. Tetapi jangan lupa tiap kali dia berwarna biru, maksudnya ada URL ke tempat lain. Jadi anda perlu tukar setiap URL ini, bawa ke mana yang anda suka. Okey. Kalau anda tak tukar, ni akan kembali ke Google. Dan anda nak tukar image ni, anda boleh tukar. Anda nak tukar benda-benda lain ni, pencarian tulis. Dan anda boleh tukar. Lihat, saya telah tukar di sini. Ini adalah software untuk menukarkan website, editing website. Dan selepas selesai, anda boleh save. Mungkin anda tak nak letak nama Google, anda letak nama cari. Dan sekarang anda pun dah tahu macam mana nak upload menggunakan FileZilla, dan ia menjadi milik anda. Okey, tetapi saya pesan, jangan sembarang barang copy company yang besar-besar. Nanti dia akan menyusahkan diri anda mendapat surat saman. Website saya dah benarkan. Anda boleh copy
bila-bila masa, walaupun anda berada dalam grup saya, luar daripada grup saya, dalam rangkaian saya ataupun luar rangkaian saya sudah benarkan terlebih dahulu. Okey, anda boleh gunakan website saya untuk praktis, dan mungkin juga boleh gunakan website ini untuk menjana pendapatan sampingan untuk diri anda. Okey, dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.